Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, kembali ke channel saya, Aweli Channel. Hari ini saya ke perkampungan masyarakat orang asli apa Kampung Ulu Melaka. Kampung Ulu Melaka, Serendah, Hulu Selangor. Hulu Selangor. Hulu Melaka bukan kat Melaka tapi di Selangor. Ini salah satu perkampungan orang asli di daerah Hulu Selangor lah. Kami ada program pada besok pagi. So hari ini kami datang awal bersama sahabat pejabat saya, itu Cik Azri, Ustaz Azri. Ini dalam keadaan dewan lah. Ini dewan apa ni? Surau kan? Surau. Jadi bawah ni dewan serbaguna. Jadi inilah antara tempat lokasi. Ini salah seorang lagi rakan sepejabat, Ustaz Zaifullah. Kami sedang menunggu satu van lagi dalam perjalanan. Kebetulan hujan pula hari ni. Memang terbaik lah. Hujan, alhamdulillah, jalan tak panas. Jalan pun agak lecah sikit. Ini jalan masuk. Okey. Hai. Okey, kita tengok dari jarak jauh. Ini surau, atas ni surau. Atas surau, bawah balai raya, macam balai serbaguna, dewan serbaguna, bukan balai raya, dewan serbaguna. Okey. Ya, video kali ni sebagaimana saya cakap di video kali ni untuk buat perkongsian sedikit mengenai aktiviti bahagian kami lah, pejabat kami, untuk turun ke perkampungan masyarakat orang asli, membantu mereka, khususnya masyarakat orang asli yang telah memeluk agama Islam lah. Kita membantu mereka mana-mana yang dah masuk Islam tapi kad Islam dia tak ada, ataupun kad Islam dia hilang, rosak. Jadi kita akan buat perkhidmatan untuk buat gantian kad Islam secara percuma kepada mereka. Di samping juga kita dapat kerjasama daripada pelbagai agensi lah, antaranya JPN, Jabatan Pendaftaran Negara. Jadi tim JPN akan turun juga. Jadi bagi mereka-mereka masyarakat orang asli, khususnya masyarakat orang asli yang nak buat pindaan IC, yang tak dapat MyCard, yang dah masuk Islam tapi tak pindah lagi MyCard, ataupun yang bukan Islam pun boleh, yang mungkin IC ada permasalahan mengenai kad pengenalan dia, sijil lahir dia. Jadi mereka boleh datang untuk menjumpa dengan kaunter Jabatan Pendaftaran Negara. Itu kita buat perkhidmatan lah. Di samping juga kita jemput juga daripada bahagian undang-undang Majlis Agama Islam Selangor kan, untuk mereka mendapat khidmat nasihat dari sudut perundangan. So melalui program ni lah kita cuba menyantuni mereka dan cuba menyelesaikan masalah mereka. Kita cuba menyelesaikan. Ini surau mereka. Kita cuba tengok surau dia. Memang surau dia bersih, cantik. Tengok surau dia, kan? Surau dia cantik, bersih. Kapet tebal lagi, warna merah. Selesa, kan? Siap ada kipas, memang selesa. Okey, stay tune. Okey, kita pusing-pusing sikit di sekitar perkampungan orang asli, masyarakat orang asli. Video boleh Boleh. Minta izin. Banyak jual barang, banyak barang runcit. Oh, baju Barcelona. Wah, tu dia sungai. Kepala air kita tengok. Jom kita tengok kepala air. Ni baru lepas berhenti hujan. Wah, tu dia. Tu dia. Korang boleh tengok air tengah deras. Tu dinamakan kepala air. Air tengah laju. Kita nak turun ke dalam lagi pun tak berani. Tak apa, kita cuba turun lagi. Tu dia air deras.
Jadi korang boleh tengok. Ini tak tahulah sungai daripada mana kan. Tak tahu daripada mana sungai ni. Dia sambung daripada mana. Dia melintasi kawasan perkampungan masyarakat orang asli. Ini ada derasan air ni lah. Okey. Kita naik balik kat bawah ni. Tengok air pun seriau. Okey. Ini salah sebuah rumah masyarakat orang asli. Masyarakat asli khususnya di Selangor. Kebanyakan dah moden. Ini dah moden. Maknanya kerajaan telah membuat pembangunan semula kepada mereka. Kalau mereka yang telah pun memeluk agama Islam, pihak lembaga zakat beri bantuan membina rumah kepada mereka-mereka di kalangan mualaf-mualaf masyarakat orang asli. Wah, ni jelas. Oh, jelas. Seberang sana adalah Puspen. Okey. Tengok sini pula. Oh, memang deraju. Deras betul air. Huh. Ini kalau jatuh, Masya Allah. Allahu Akbar. Ui, seriau. Laju bah. Tu, daripada sana tengok. Kalau boleh di zoom, nampak tak? Sekejap boleh tak zoom? Oh tu, tengah. Bawah sana tengah bergelora. Memang deras airnya. Okey, memang deras airnya. Ni kalau jatuh ni tak reti berenang, yang pandai berenang pun belum tentu boleh menyelamatkan diri kan. Melainkan kita berpaut di dahan-dahan pokok-pokok lah. Kalau tidak memang dibawa jauh. Okey. Ini satu tim lagi. Oh. Op, tinggi. Boleh. Sini, depan lagi. Tinggi sikit lah. Tinggi sikit. Depan tu. Ini tak balik je dah. Sama habis. Wajah-wajah terpegun dengan hasil sendiri. Oh. Final touch up, nak setting tempat foto, tempat ambil gambar untuk besok. Mualaf orang asli kena ambil gambar untuk buat kad Islam dia. Muka-muka kelaparan sedang menunggu hidangan. Wah, tapi semua mengadap handphone. Maksudnya tulis semua Muka selamba je ni. Tak bersosial tak bersosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Sabtu, hari kedua. Semalam kami menginap di Baitul Hikmah di Ulu Yam. Baitul Hikmah ni untuk makluman korang, tempat pusat latihan milik Lembaga Zakat Selangor. Lembaga Zakat Selangor. Pusat latihan untuk khususnya kepada mualaf lah, mualaf-mualaf nak buat kursus asas. Akan dibuat di Baitul Hikmah ni. Okay, jadi kami tumpang tidur di sini semalaman. Dan insya-Allah dalam pukul 7 nanti kami akan bergerak semula pergi ke perkampungan Hulu Melaka Serendah. Perkampungan orang asli Hulu Melaka Serendah untuk kita memulakan program. Jadi program
turun padang ke perkampungan masyarakat orang asli akan bermula pada pagi ini jam 9 pagi. Perasmian dan terus kita buat aktiviti lah di dalam dewan bersama dengan agensi-agensi yang terlibat. Jadi pagi ini kami bersiap-siap. Jadi lama tak duduk, lama tak menghirup udara segar di kawasan Ulu Yam ni. Alhamdulillah, tengok suasananya cantik pagi. Yalah, udara yang segar, oksigen yang segar. Biasa kita duduk di bandar ni, macam-macam asap kita bau. Jadi alhamdulillah hari ini dapat nafas yang segar, udara yang segar. Okey, tengok pemandangan di atas sana. Dari sini kita boleh nampak Genting Highland ya. Aduh, lampu yang kat atas bukit tu. Saya cuba zoom. Lampu atas bukit tu adalah Genting Highland. Ulu Yam ni di bawah, di dalam daerah Hulu Selangor, ataupun bandar dia dipanggil bandar Kuala Kubu Baru, KKB, singkatan KKB. Banjir jalan-jalan sikit. Okey, ini pintu utama pejabat pentadbiran dan juga Dewan Bilik Kuliah, Dewan Serbaguna, Bilik Mesyuarat. Itulah Baitul Hikmah. Okay. Kalau siang ni memang cantik lah kan? Ni subuh ni dalam jam lebih kurang 6.45 pagi. Ni jalan di atas berbukit sikit. Baitul Hikmah ni letak ni kat atas bukit sikit. Jadi siapa-siapa nak datang sini tak boleh sembarangan masuk lah, sebab ada pagat dekat depan tu. Jadi kena melalui Lembaga Zakat Selangor lah. Kalau nak buat khusus ke apa ke, nak sewa boleh, tapi kena hubungi Lembaga Zakat Selangor. Di bawah sana ada Pusat Pemurnian Akidah Baitul Iman, milik Majlis Agama Islam Selangor, di bawah sana. Okay, kita pergi ke kawasan surau. Surau dia cukup selesa, luas dan selesa. Surau dia cukup selesa, berkonsepkan open air. Tak perlu pakai aircon, memang sejuk, cuma disediakan kipas je. Macam dia lah. Okey, kita tengok kawasan asrama. Asrama dia memang cukup selesa lah. Satu bilik tu ada boleh muat 5 orang, 5 katil, 5 orang. Memang selesa, bersih, dan dalam setiap asrama ada tandas. Ada tandas dia, memang cukup selesa lah. Okey, itu blok untuk asrama lelaki. Dan yang paling special, setiap asrama ada sediakan air, penapis air, kuku. Itu mahal tu. Kami tengah menunggu lagi pegawai-pegawai ataupun kawan-kawan daripada kawan-kawan wanita kami tengah bersiap-siap sampai kampung asli. Kita nak sarapan dulu, lepas tu baru kita mulakan program. Baik.
Dah makan semua? Dah makan dah? Siapa yang nak jumpa GPS semalam ni? Dah jumpa belum? Dah jumpa belum? Belum. Oh, mak ada, mak datang sekali. Mana mak? Ada. Oh, mak masuk lah. Dia nak masuk TikTok. Ha? Apa dia? Dia nak masuk TikTok. Ada TikTok ke? Oh. Aduh. Dia jawab apa? Sekolah jawab apa? Dia tengah tu dia. Yang mana tu? 15. Sekolah kat mana? Ada orang kan? Dah. Ni, dia jawab apa? Dia jawab apa? Ah, dia jawab. Dia jawab 4. Nama siapa? Saya Iskandar. Ha? Saya Iskandar. Syah Iskandar. Nah. Ni nama apa? Jadu. Ni, nama apa? Aidil. Aidil. Ni? Rezeki. Ha? Rezeki. Oh, sekolah sejak? Lima. 5. Ni adik, sejak? Sejak 5 juga? Okey. Nama apa nama? Ronaldo. Bukan. Okey. Terbaik. Mana Ronaldo? Dia bagi dia orang bercakap. Apa je? Bagi dia orang bercakap ni. Oh ya. Dia orang suka ketawa ni. Okey. Okey. Terbaik. Ni adik ni. Ni adik dia. Adik siapa? Adik dia. Oh, sejak sekolah sejak apa? Dia 5. Sejak 5. Oh, nama? Sejak 4. Nama? Diana. Diana. Okey. Mak semua datang kan? Alhamdulillah, sekarang tengah berada bersama-sama dengan orang-orang kampung. Nah, ni. Nama apa? Nama apa? Muhammad Fitri. Muhammad Fitri. Ni? Muhammad Hanafi. Okey. Okey, untuk makluman, masyarakat orang asli di sini daripada suku kaum Temuan Temuan, daripada Temuan. Okay, masyarakat orang asli dia ada banyak suku bukan asli tu asli satu je tak. Dia ada banyak, dia ada Temuan, Mahmeri, Semai, Batik dan banyak lagi. Jakun kan. Banyak lagi. Cuma Temuan ni lah yang suku Temuan ni bahasa dia mirip-mirip bahasa Malaysia, bahasa Melayu kan. Dia banyak menggunakan bahasa Melayu. Dia ada bahasa tersendiri, bahasa Temuan, tapi dia banyak campur dengan bahasa Melayu juga. Jadi mudahlah ya kita berinteraksi, faham. Bahasa yang paling tak sama sangat Semai kot. Semai, Jakun pun Semelai, Semelai pun dia ada memberi dia ada bahasa dia sendiri. Jadi kita pun kurang faham lah kan. Betul tak? Ini faham lah. Okey, ramai ni rakan-rakan masyarakat orang asli. Tengah sarapan. Ni mereka tengah sarapan. Dek, sedap tak? Sedap. Nama apa dek? Ijan. Ha? Reza. Reza. Wah, Reza. Umur berapa dek? 9. 9. Sekolah terjah? Tak sekolah. Tak sekolah. Kenapa tak sekolah? Sekolah. Agak kurang. Tak sekolah. Belajar baik-baik. Masa? Tidak. Tengok Kak Islam. Nampak? Oh, cantik. Baik. Okey. Ni nak tunjuk semula sungai yang semalam tu air lalu dengan deras semalam. Ini sungai asalnya macam ni, cetek je. Boleh je nak mandi-mandi kan. Kalau bukan musim hujan ni airnya jernih juga ni. Tapi disebabkan hujan semalam, air kan memang beza sangat. Sampai sini airnya. Sampai sini Deras betul air.
Jadi bagi yang suka berpiknik ataupun suka main dengan kawasan-kawasan jeram, air terjun, kalau musim hujan tu jaga-jagalah. Janganlah nak cuba-cuba datang. Daripada kecil-kecil macam ni dia boleh jadi besar dan dia boleh meragut nyawa. Ya. Tengok. Okey. Okay, alhamdulillah selesai dah program turun padang di perkampungan masyarakat orang asli Ulu Melaka Serendah. Jadi masing-masing dah barai, dah mengantuk, dah barai sangat dah daripada malam tadi buat persiapan. Alhamdulillah lah, awal-awal tadi ingatkan tak ramai sambutan, tapi bila dah rasmi, majlis dah rasmi, dah pertengahan tu ramai alhamdulillah masyarakat orang asli di kampung ni ramai yang turun. Dan kaunter yang paling aktif ialah kaunter Jabatan Pendaftaran Negeri Selangor JPN. Ramai yang ada masalah kad dia, kad pengenalan, sijil lahir. Ada yang tak ada sijil lahir lagi kan. Jadi inilah peluang mereka jumpa dengan pegawai JPN. Walaupun tak dapat siap sijil lahir pada hari ini, paling tidak pun mereka dapat jawapan, paling tidak pun langkah pertama tu dah ada. Jadi lepas pada ni mereka hanya follow up saja kan, di pejabat JPN yang terdekat di daerah di Kuala Kubu Baru untuk mendapatkan sijil lahir ataupun kad pengenalan. Ramai juga kaunter bahagian pendaftaran mualaf, ramai yang datang yang nak memperbaharui kad Islam. Ada kad Islam dah lama, dah rosak, ada yang hilang, ada yang dah masuk Islam tapi tak dapat kad Islam. Jadi ramailah kita dah keluarkan kad Islam yang baru, kad Islam gantian kepada mualaf masyarakat orang asli. Jadi kami tengah nak bersiap-siap, dah nak balik. Jadi alhamdulillah, terima kasih sudi menonton vlog saya pada kali ini. Perkongsian program turun padang perkampungan masyarakat orang asli di Ulu Melaka Serendah, Hulu Selangor. InsyaAllah sehingga kita jumpa balik di vlog-vlog yang akan datang. Jangan lupa sila subscribe, like dan komen. Bagi komen apa saja pandangan yang korang rasa cadangan ke apa ke kan, bolehlah komen bawah sana. InsyaAllah kita jumpa balik di lain vlog. Bye. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.